Good morning. Hello. Hello. This is our bag. This is Umaira bag. This is my bag. This is Jasmine bag. Masih cik. Oh. Alhamdulillah. Apa nak bawa family I nanti? Oh. Saya tak upload sebab Tak apa. kita nak boarding dah. After all the struggle. Barang rumah hilang. Bukan hilang. Kena buang. Barang rumah kena curi. Kena buang sebab lebih. Mak I takut I mabuk. Kita bawa flight. Boleh bawa flight lah. Kalau tak biasa naik. You first time kan? Ke you pernah naik sebelum ni? Dalam mimpi gitu. Rabuk lah. Tak, tapi mak I kata ada buat apa-apa tak macam bawa beg ke tak bawa Panadol je I bawa Panadol. I cium you je lah Umar. Mungkin sebelah-sebelah. Hai dah. Oh ni takut. Are you ready? This is Yasmin first flight. Dia ketakutan. Oh ya, rasa macam debar. Rasa macam gigi I macam Zone 2. Zone 2? Umar, zone 2. Bye-bye guys. Kita zone apa weh? Kita zone apa weh? Korang zone 2. Bye-bye. Bye. Good luck. Nanti korang akan nampak saya masuk. Okay, bye-bye. Jumpa kat Bangkok. Dah, cik. Sebab after 2 hours arrive. Min. Oh tidur ke? Tidur. Kau mata tak boleh lepas lagi weh. Jalan lagi. Aku dah tidur dah. Ya, saya pun tidur lama. Kita naik bas nak ke airport. So kita dah sampai dekat Bangkok, Thailand. So how's your experience? Best. Cantik. Betul. Ni baru sampai airport. Nak ambil bag lagi. Kita nak ambil luggage. Nak naik Grab. And then kita nak ke hotel. Hotel. But I want to eat first. Okay, wait. I don't mind. Right now we are at the hotel. So as you can see, we are checking right now. To our room. Let's go. Oh, cantiknya. Wow. You can see the view. Buka. Yes, me akan touch. Anis. You have 2 card? Let's see. You can. Oh, this one I can. I want to see this one card. So. Sorry. Tak tahu lah. Dia. Cakap, kau cakap. Boleh je dulu. Kau cakap. Okay, so let's do the tour. So bila kita nampak, kita akan ada game ni. No? Oh yeah. Ooh. So this is the toilet. Tapi yang penting ada ni. Ada bidet. Min! Nanti boleh tengok Umar mandi kat sini. Nak tengok you. Tak boleh. Okay, and Ada then hair dryer. when we go out, Ada ni. we can see this one. Cermin. What is this? What is this?
Umay, ada slipper. And then kita ada Umay. And then this is our bed. Ni boleh buka kot. Oh, ni yang mandi tu kan? Hey, Min, dah nampak? the torchlight. And then this is the bow. Boleh lah. Halo. Selepas menyegarkan diri dan solat, kita orang akan ke Thailand. Kita akan berjalan-jalan. First stop is 7E. This is how our hotel looks like. Cantik. We will enter the 7. Semua orang tak ada mood sebab lapar. Tadi Wani nak Usman. And here we are, Osman. But Osman tak ada. Rate your hungriness. 9. Me 10. 10. So we order the sekejap lagi lah. The green tea Osman, Tom Yum Osman. Myra Osman, Yasmin Osman. Benda kau nak Osman ni. Mana pada naik train? Orang lokal. Sawadika. Kak. Okay, sekarang kita ada dekat Central World. So kita nak pergi Big C, which is kind of macam mall juga. Central World. Dah ada. Hai Pak. Finally. Ya. Rasa ni kan memang ada tadi macam fit sikit. Sekarang kita dekat Patra. Putra bukan? Nama Malaysia. Faham. Apa awak order? Cai cidai. Elok lah. Hi. This is Pad Thai. Dah tak orang. Apa kata? Oi, gila. This is my sister. Say hi to YouTube Aisyah Az. Hi. Wah. Cantik tak kita hari ni? Cantik. Baik kan sini. Tadi Cantik cenai. Black Pink. In the area. Grilled beef. Grilled beef. Apa Min? Apa? Why suara dia slow? Okay guys, so kita nak naik Suwak Aru. Macam ni. Aru ni basically macam diorang punya tempat pelancongan juga, and then kat sana kita orang boleh pakai baju tradisional. So nanti kita orang tunjuk. So tadi start keluar daripada hotel pukul 11, and then kita orang pergi breakfast, and then kalau mau panas lah. Kadang-kadang tak ada. Kan ada atas tu. Panas jom. Ada option tu je. Kita ada di bawah dekat aircon. Suwak Aru. Nak pergi buat aru.
Sini lah. Kita orang dah sampai Wak Arun. Awak nak buat apa? Seorang. Nak pakai baju cantik-cantik. So kita tengah ikut orang ni untuk pakai baju kostum. So harga dia 200 baht seorang, bersamaan 20 something Malaysia. Ayo, bây giờ cũng tháng đó. Anh khuất sao nhỉ? Tạiสีอะไรดีชอบสีไหนชอบคนนี้ชอบสีฟ้าได้ แล้ววันนั้นที่คนจัดงานเสือกนั่งอยู่ในวงเดียวกันกับพนักงานคนนั้นพอดี บริษัทที่โบอ่ะแกก็สู้อยู่นะ Tapi kena betulkan dulu. Makan sini. The chaos. So kita orang dah berkap kun kap. Kita orang jadi orang Thailand. Ambil warna pink, ni warna silver, warna kuning. So kita nak ambil gambar dekat sini. The Arun Temple. So good. Sekarang kita tengah ambil gambar. So hot tapi ramai gila orang. So kita nampak Min dengan Umay tengah bergambar. Lepas tu We're going back to our hotel. Orang dah balik daripada Wak Arun. Ni kita nak balik hotel. So kita keluar malam ni. Boleh tidur, boleh Ikut lah keluar kan. kena. Nak siapa kot ni? Kenapa? Sekarang kita orang nak pergi 7E. Sebab semalam kita orang dah pergi tapi tak beli apa-apa. So macam ingat tak apalah, next start. Ye, dah sampai. Dan 7E ni dekat je dengan kita orang punya hotel. Dan kita makan. Sudah. Dah. Kita nak solat, kita tak cukup tempat. Solat atas katil. We are on the bus. Lagi Ramkang Heng. Hai. Will you buy anything there? Yes. You? Will you buy anything there? I tak sure aku yang dekat Ramkang. We'll see. We'll see. Tahu Kau pasal suka tak awak? Oh my god, kat sini ramai gila orang. And the sini halal, the halal market. Guys, as you can see, ramai-ramai ni lah yang pergi Blackpink punya konsert. Oh, dia tak tahu bahasa English. Aku lah tahu ini. Oh my god. Aku nak tanya, Minda boleh hidup dengan tenang. Tadi
Dia tergeletak, menggeletar. Ada. Hai, kita orang nak pergi wah saja macam. Kita orang nak pergi night market. Kita orang nak shopping. Best ke? Oh ya. Oh ya, cakap sikit. Bontot jauh. Review. Jenny dia pakai ditutup lah hari ni. Apa? Jenny tutup hari ni. Asal tukar tudung Ni saya tudung macam ni. Ni tu tukar tudung. Macam ni lah. Dia pakai tudung. Masih ada energy ke? Tak, tukar style je. Okey ke bang? Okey ya. Tapi kenapa penat macam kau joget atas. Tarik dia untuk apa tu? Ada apa tu? Of course lah. Dia orang ada tarik ni ah. Tarik lah. Dia lah kita tarik. Apa nak viral? So sekarang kita dekat kawasan Night Market. Nak jalan-jalan sini. Tapi sekarang kita ada Haifa. Welcome back to my Aisyah Has channel. Kita orang Traumatized. just the money thing happens. What I mean? But the DJ is best. But the crowd is so crazy, bro. The music is good. But the people is not good. No, not the people is I think. Shopping esok mai, shopping esok. Good morning. Today is our third day here. Ora. So sekarang kita dekat rooftop hotel. We are waiting for Haifa. So nak pergi breakfast dekat Shelly House Bangkok. Wait. Kita nak pergi breakfast dekat cafe. Cafe? Nama cafe tu Shelly. Siapa pula Shelly ni? Tak Harun, tak Shelly. Osman. Here. Ni, you put on this. And yeah, go. Kita tengah tunggu bas untuk ke Meklong Railway Market. We are like locals now. Very hot. It's like Malaysia right now. Sawadee-krap. Meklong nak berangkat. Makan apa? Okay. Hadir ramai. Mana mai? You looking your father? Oh no. Usman. Ya. Kau pergi cakap kat orang tu, boleh tak ingat remind bila sudah sampai? Oh, I'm so broken for English, bro. Cakaplah. Can you show us where is Cakap macam ni. Can you show us this now? Oh, tak nak ambil. Masya Allah, apa dosa kita. If nama dia Icon Siam, you guys don't expect no sulap. Have sulap. We see you guys.
Boleh? Can you read me? Excuse me. Thank you. Kia. Okay, but ni kedai. Ini video. Okay. Dah sikit. Okay. Buaya bakar. Masalah ni jadi belakang ni makan. Tidak. Thank you. Betul lah. Apa ni Aisyah kau ni? Tak mau lah. Tak. Sekarang kita kat mana? Dekat Icon Siam. Kita nak pergi Talat Noi. Tapi kena naik boat. Sana. Ni sini. Tu, besar itu tak nampak. Tengok kereta tu. Wow. Aku berlebihan mendekatimu, namun ku tunggu. Mesti lah weh. Kau sini. Bajak. Sini. Apa? Asal nak kena record? Sini. Kat sana. Don't touch me. So, Sekejap. ya Allah, start dah. Our tour guide. You see this? Kita gimana? Yang sampai ke pantai kau? Cakap sekarang. Kau cakap sekarang. Aku kena satu. Pak Arun. Bukan dah. Apa sangat aku tak peka. Pergi mana? Pak Arun kan? Seorang lagi. Oh, cakap dah. Talat. Ha. Start dah. Lambat. Dah dapat beli tiket? Ya. Tunjuk tiket. Letak dalam jenis. Cakap. As you know, this is our pilot. No, Sultan. Oh, Dia punya Sultan aku bodoh. janganlah. Sultan betul kan? Yelah. The Prince of Thailand, baby. Dah just sikit sebab your face too close. So right now for the river, I give the rating maybe like 4. You see the river lah, very Milo. It's like an teh ice. It's like a Milo no sugar. It's like that. Milo ke teh ice? Milo no sugar. I'm gonna sugar. So like very bitter. So yeah. Okay. I see you guys again. I see you guys later. Okay, bye. Don't. This is her outfit. It's gorgeous. H&M. Shein. Haifa. London. Second day naik boat. Tadi time boat macam tak berlawan dah semalam. Kita dah sampai Talat Noi. So, kita akan jalan-jalan. So kat sini dia terkenal dengan street art. Sampai di Chatuchak Night Market.
You want to shopping a lot? Yes, I want to shopping a lot because this is maybe our last. Maybe our last No, day. last day and last destination. Yeah, kita Yeah, akan pergi tomorrow delegasi. we're gonna go back to KL. Guys, saya dah beli. Yay, first purchase. Saya beli 5 baju lelaki untuk orang-orang tersayang. Hello guys, after all the penatan, this is our last night in 7E. Saya akan cari makanan untuk makan kat hotel. We are so tired already. She's so barai. So how would you rate for this day? This is the only Yes, this day only. 6, 6. Rate your tiredness for today. 10. 10. Ada kaki saya sakit waktu kerja Paris. I got a lot from 7E. You know? Datin. Datin merah. Bawa makanan ni semua. Makanan ni untuk office. Dia tak ada bawa makanan balik ke? Tak ada. Burger Haifa? Kau panaskan ke? No, I don't have burger. Oh, lepas tu kau tunggu apa tadi kat tepi tu? Tak nak panaskan? Already. Okay. Bye-bye 7E. Tangan I tu kesek. Banyaknya barang. Oh ni baru Rico. Ya Allah. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's alright. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's Are you stressed? No, Why? I'm happy. Malaysia, here we come. Bye. Cakap. Bye Thailand. Nana.
Ada apa? Kenapa tak take serious? Mana Min? Berat lah, bodoh. Okay, rate your Bangkok Thailand. Bangkok experience. Oi, Sabar lah fikir. Hantu. overall 5. 5? Saya 6. Makanan dia sedap. You? Apa dah tanya? Bukan lah. Mana naik ni? Kenapa? Experience overall. Tak termasuk Blackpink. Same. Blackpink in I don't want to come again in Bangkok. Yeah. Yeah, Nanti nak try pergi Hat Yai. We want to go to London. we want to go to We go nature. Sugar Beef. We don't want city. We're Because- adventure people. Because these people is so setiap kali kita adventure Aggressive. macam-macam dah. But this is our first trip overseas. Yeah. Overall, is it second lah. okay? We did The it. first is But Terengganu. the experience Bapak kat overseas. was good. Bapak tak ada tu. Next trip. Tepuk tangan, tepuk tangan. We're gonna make it. What next destination? Next destination. Kita nak ke mana? Next destination. We go nak juga grill. Ha? London. Grill. Salah London. Tak bincang pun. London. Australia ada kangaroo. Kita perlu lompat. Ya. Cakap bye-bye nak end dah. Bye-bye. Diorang nak balik. Bye-bye. Jangan lah. Bye-bye. AK881 AK881 menuju Duduk sini lah. Rasa seat ni lagi okey lah. Lagi luas. Janganlah. Mana iPhone? Para tetamu yang dihormati, sila duduk mengikut nombor yang tertera pada pulsa.